Jangan terkejut kalau LHDN datang dekat korang sebab korang tak tahu satu perkara ni. Declare cukai ni untuk enterprise dengan Senang Berhad je ke? Jom saya share kat korang 6 golongan yang wajib untuk declare pendapatan. Nombor 1, individu yang makan gaji melebihi RM34,000 setahun. Nombor 2, korang yang ditolak PCB dalam slip gaji. Kalau korang tak declare cukai, rugi weh. Silap lagi bulan boleh dapat refund tau. Yang ketiga, pengarah Senang Berhad. Senang Berhad hantar borang lain, pengarah hantar borang lain. Yang keempat, geng-geng influencer, orang yang buat paid review ataupun ada apa-apa income dalam media sosial. Yang kelima, individu yang terima CP58, contohnya macam ejen, distributor ataupun dealer. Dan yang keenam, yang ni ramai yang tak ambil peduli ni, geng-geng affiliate, dapat komisen senyap-senyap, beli rumah, beli kereta, cash. Bahaya-bahaya. Ramai lagi tahu golongan yang kena hantar borang cukai. Asalkan korang ada income je, kita dah kena declare supaya LHDN baru boleh tahu sama ada status kita ni dah kena cukai ataupun tak. Bagi business enterprise yang memang dah tahu kena declare cukai, jangan bagi alasan lagi dah. Bisnes masih kecil, bisnes masih lagi rugi ataupun bisnes korang tak layak kena cukai. Semua tu dusta belaka. Nak declare borang cukai tanpa bayar ribu-ribu, Back Orange solusi dia. Jimat sepanjang zaman. Korang buat, korang dapat.